kita sebagai ayah, suami kan, kalau kita gagal melaksanakan tanggungjawab bagi nafkah ni berdosa. Ingat, di dunia juga kena ada tanggungjawab ni. Di akhirat kalau anda tak laksanakan tanggungjawab ni, kira hutang ni. Jangan bila dipanggil mahkamah kita bagi berbagai alasan. Contohnya tak dapat tengok anak sebab tu saya tak nak bagi nafkah anak lagi. Saya punya hutang yang banyak. Saya tak mampu lagi nak menyediakan nafkah anak. Janganlah alasan-alasan tu menyebabkan anda gagal memberi nafkah. Kita terpaksalah cari kerja lain, buat OT, buat kerja-kerja yang boleh menampung keperluan anak-anak kita. Sebab itu tanggungjawab kita, tu anak bin kita. Kalau bukan bin anda tak ada tanggungjawab pun, tak perlu pun.